ojek. Ongkos ojek kan Pak mau ni Rara. Jangan bang. Awak. Kalau adik ke baik, tidak bertong lah udah tu. Udah aku tukang ojek nak boleh elok ke mak. Tu barai ni. Baragi saya lah kau. Ya nak ke? Ayo. Lah deal wak kau. Yo deal. Kan itulah. Yo itulah taan ya Pak. Saya deal aja. Kau lihatlah. Ibu di rumah beko, dia lipek-lipek sembarang. Oh, dia itu nang gonceng-gonceng Yeni itu. Indak. Hei, urang ke urang. Lewat di muka rumah kau, berfikir seketik, gonceng Yeni, pacik-pacik bau. Ande. Lah sampai ke cik kau tu. Lah jadi kau ambo tahu mah. Mas ambo tukang ojek. Ku tukang ojek tu gimana kecian dia orang nak numpang tu. Antan kasinan pak aja. Antan kasinan aja. Antan kamari aja. Kebetulan lewat siko. Lewat muka rumah awak dia kamari pun kena mengurus sorok den. Tak masalah lewat di muka rumah kau dah. Masalahnya dah udah manggonceng kalau kau produksi. Oh indak perlu lo bau kau di siko dah. Indak perlu lo kau masih pada itu dah. Tak bisa mau itu dah. Kau salah tuduk salah tagak salah boleh kau mah. Kalau tidak kau kerja ambo, kau turun kerja. Alah mau cari lo kerja tu kau ojek. Salah lo lai, salah lo pacik lai, salah lo gonceng lai. Bukan masalah pacik dah. Udah tu kalau tukang ojek saja dah. Berjalan dah tehrel dah. Iko indak udah jatuh dari rel kereta tu beko dah. Kalau manggonceng saja dah biasa dah. Iko pacik dah. Babi tu dah udah ngambil lo. Nampak dah dah. Oh, ini takut jatuh. Tu jadi apa sih? Kalau jalan dia tehrel sikit-sikit tu kereta pina, ndak ulang no. Udah ndak usah banyak kilah dah. Banyak tentu dah. Setiap memperhatikan dah. Dari pagi, dari jam 6, dari jam 8 udah. Banyak penumpang berusi dah. Banyak dan sebaya jawab dah. Tapi ketika udah manggonceng Yeni tu, pacik beda. Galak udah tu beda. Untuk itu, ngambil lah ke bini kau ke Yeni tu. Kenapa? Awak tu lah laki orang dah, laki orang. Tak seorang lah, dah lah ngerti tu. Nah biasa Yeni tu nyu biasa joto. Nah, akhirnya nyu dapat kuncian jonda. Jadi ke motor, nyu pengamal Yeni tu. Kebetulan dia ni tak apalah pacik punggung seketik tu. Jadi masalah lah kau. Soalnya paru kau tu nanti elok kayak ni tu. Nak aturan nak ojek kau lentur kau. Aturan tukang ojek kau sama saja kau nyo. Ada kau tu. Sama saja tukang ojek kau nyo. Asal lain nyobai ojek waktu mana? Di tempat mana? Dah pilih ye ni ye nyo ini segala macam itu. Kau banyak naik tuang kau. Kau dandam saja ini tu. Jangan bulu kau berendong. Kau sakit kau cari ye ni tu, cari ye ni tu. Mengalah ambo sekarang ni. Yo tu ada. Pucuk dicinta ulang tiba. Udah suruh ambo mencari Yeni tu. Jadi itu mana? Lau dah izinkan ambo mencari Yeni. Ambo lalah dah. Ambo patah-patahnya. Cuba kau gonceng laki ambo. Cuba kau nanya ojek laki ambo. Sebanyak kau ojek. Mana laki ambo kau turun? Tadi dah. Ambo turun. Kalau tidak itu dah ambo perai tu kau ojek lagi. Atau tidak kureh ambo lagi. Ada kau. Ada situ. Tak kureh. Bermasalah soalnya. Tidak ada situ. Kerja ikut mu tak elok, kerja niat tak elok, kerja ikut tak besar. Akhirnya aku ojek mu tak. Kena ambil aku ojek kau lihat. Tidak kamu ojek boleh. Ambo kalau Yeni tu. Tadi boleh dari ini. Kamu ojek nanti. Ambo nanti. Kalian sudah. Awas sudah. Ambo kena kelajangan Yeni. Kita lihatlah. Kau yang pajak aku. Kau yang pajak kau nyo. Up. Tangan kau. Alemi, apa le kau ni? Apolemi. Kau selalu berfikir dari mana kau raun-raun yo laki den? Raun. Maksud kau apa ni raun-raun manga? Jusia dan raun. Sabanta ko aden manampak kau lewat ke muka rumah den. Bagonceng yo laki den. Aba pacian laki den modekwa. Itu bukan raun Mimi, bukan raun aden ni. Jale oto dan pacaban tu ada kau tu. Tu pacah ban oto kau? Apa hubungannya Joden? Jadi kalau pacah ban oto kau, laki den kau bawa raun itu. Oi, tak bisa model itu Yeni. Kau pe raun je laki den, bagonceng je laki den, bapacian bau laki den. Deni, laki kau tu tukang ojek ni, tukang ojek. Aden membayar Mi. Membayar dan ojek. Tu apalah salah.
Harusnya mah kau bersyukur laki kau dapat penumpang Mimi. Ada lo nang kau sarang-sarang bagai. Oh, kalau 10 penumpang model kau ke laki den, bisa kacau, bisa pecah rumah tangga orang gara-gara kau mah. Emang ada ni, emang ada ni laki Kau kau. pacian, awak kau ndak boleh pacik-pacik doh. Emang kau muhrim jinyong pacik kau. Apa yang ada pacik dek kau? Asal manudu saya kau mah. Masa kau ndak bisa doh, nampak Kalau dari kau laki mah. kau ada pacik-pacik. Iyo, ada yang sadar, ada yang ndak model kau doh. Laki dia tukang ojek kerajonya nyong. Tapi ketika tiba jo kau, laki dia kau beda gitu. Kau tuh beda. Bagonce itu mah pagui laki orang itu ada masalah kan? Bukan masalah kau numpang ojek laki dia. Dan sadar ini laki dia tukang ojek. Tak boleh lah kau hina pada itu dah. Oh, Adin bukan mahino Mi. Bapegang jo bapagui babeda dek kau tu mami. Leja dek kau tu. Adin mau dari kau iya Adin gampang. Kau tu dek kau. Macam ni Adin biasa ni. Tuh. Tu bapagui lo kecek kau tu. Iya dah tak kecek dia. Ada lubang pak dek kau jalan dah. Itu yang namanya cimporong anyui deh kau. Cimporong anyui. Pacik-pacik laki orang. Oh mentang-mentang kau lah biasa nih Otto. Tak biasa nih Honda. Sok kayak kau. Dulu sebelum roda kau tu sampai dari 2 dasar. Ingat dasar kau. Tak boleh kau gonceng laki dan lain ngerti kau. Heh, kau cemburu, Mika cemburu kau, Mi? Iya cemburu kau. Laki kau tukang ojek. Kalau tukang ojek Mi, iyo membawa bini orang, membawa ante orang, membawa emak orang, anak sadoi dibawa deh kau tu mah. Ada yang nak salah-salahan bagai. Nak kau laki kau tukang ojek lah. Kau kurang sih laki kau tu. Kau buat salah lo. Kau lain Mangala dia kau berang-berangan. Mangala laki dia kau itu tuan. Kau tukang ojek lagi dan kok mangala laki dan pokoknya ada ndak rela. Laki dia kau nanya ni. Ada mana kali resep? Orang kek kau namanya orang di rumah Adit. Ada apa sih kau? Awas kau. Mentang-mentang kau di rumah kau. Bagak kau di rumah kau. Kau bagak di rumah. Kau bagak di kandang. Saya mengalasi kau. Awas kau. Cari kau. Dan kecil kau laki dia. Cari kau. Tak boleh langsung kau ledo. Awas kau. Oi, DA. Pemanuang manyanda bantu orang punya masalah gadang barana indak babini indak agaran persoalan. Sakit kepala sakit kaki kepala pinggang guys. Kepala sakit kaki kepala sadu akan banyak. Idik kau jujur sih idik kau lai. Cuaca jujur lah sampai kepala sakit kaki. Menggaral lampang lah yo. Jadi saya orang Bepitih hidup pemberang lo. Ya. Abo dia semua. Masalah sona. Salah. Banyak salah. Di antara Tidak do cek. ndak pitih. Ya. Dari dulu orang tahu mah apa dulu ndak pitih. Ini Orang tahu ya. tahu. Tahu ya. Lalu apa saja? Tahu orang. Di kampung ko, Ah. dan di bau durang garinda seorangnya, badaro. Tio, awak garin mah. Ya. Ti garinda di bau durang. Apa nih? Segeh kayak macam ni. Kalau adet, Ah. nak perlu bandar tanya do. Ada setiap langkah dan pitih, setiap mengari pitih. Ayo. Ada manjir pitih nak ada urusan untuk bandaro dah. Tapi dia Untuk angkat diri pitih. den, untuk beramal dan Boy begitu. bandaro pitih. Ya, untuk ada lagi bandaro. Pihak kawan lah. Bangkai apa lah nak kawan nak orang. Oh jadi kawanmu kurang pitih tu bandaro. Saya nak bagi itu pitih kawan. Ya. Kalau nak bagi itu nak kawan dah. Ya. Utak pitih saya. Itulah pan. Itulah penganas. Jangan ni kaya. Kena depan nak itu tu. Aden bandaro yang. Ah. Kalau idikku ya, dan pakai utak. Nak pakai mana? Banak tu bandaro tu. Dia nak jalan kecil-kecil tu tu. Kamu jalan yang kecil-kecil depan dah. Tu yang kecil ada. Ah. Bandaro tu kalau ingin berubah, Ah. mindset tu ubah. Berubah itu. Itu satria macam hitam, itu anak-anak tu mah. Mindset tu berubah semangat, spirit. Semangat berubah. Yo tapi di yang itu ikhtiar ada usaha oleh jalan di Bandaro. Celik tu malintang. Jadi garin lah. Malintang, jadi tukang ojek Ya. Ah. Tapi cakap tadi bini.
Itu apa masalahnya? Kan nak pilih benar ada. Yang penting tuh ada pau, ada kaki, ada usau, ada rezeki. Iko ida bamanuang pagi, bamanuang siang, bamanuang malam, mana piti itu menunggu orang sedekah saya. Abang seluruh aku ingin sedekah kau berdaro. Ya Allah ya. Kalau sakit gopan, tentu dah sakit gopan. Ada tipu orang ko. Awan tapi tipu naro je lah. Kau tipu naro je. Kawan bandara. Di mana kali moko? Salamu kok. Di Batam. Oh, di Batam. Masa kawan lamu dak tekana. Simpe dulu mah. Yo. Dewi ro pendek lo dah. Sombong banget. Kambing tu lekang ai. Iya tak tu. Masa mau depan ada orang jadi depan dah. Wah. Bandaro poa baru Orang dicari di urang lahnya sombong tanggung tangguang lo dong. Tanyuana Dewi ku dulunya masih wando dalam rangka le nak untuk utang Tak, apa yo do utang yo lo. Dah lupa deh. Mengawan si Bandaro we. Habis. Kayak ayam. Meminta utang. Iyalah kayak Kalau dicari orang tu lah, awak dibutuhan orang tak tolong kawak, tanda orang penting. Iko dicari orang minta utang. Sangko dicari cewek kan, majak kawin, tapi minta utang.